Ramai trader memberi tumpuan kepada strategi entry, indikator dan signal, tetapi mengabaikan satu perkara yang sangat penting, iaitu proses membuat keputusan sebelum membuka sesuatu posisi. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan bagaimana membina pre-trade checklist yang boleh membantu anda membuat keputusan secara lebih tersusun, konsisten dan mengurangkan tindakan impulsif. Jika anda sering mengalami situasi seperti entry terlalu awal, terlupa semak berita ekonomi atau melanggar trading plan sendiri, video ini mungkin dapat membantu anda memperbaiki proses tersebut. Pre-trade checklist ialah satu senarai perkara yang perlu disemak sebelum sesuatu trade dibuka. Konsep ini sama seperti juruterbang yang memeriksa pesawat sebelum berlepas atau doktor yang mengikuti prosedur sebelum melakukan pembedahan. Tujuannya bukan untuk menjamin keuntungan, tetapi untuk memastikan setiap keputusan dibuat berdasarkan proses yang telah ditetapkan, bukan emosi. Dengan adanya checklist, trader dapat mengurangkan risiko membuat keputusan secara tergesa-gesa ketika pasaran bergerak pantas. Mengapa checklist sangat penting? Otak manusia mudah dipengaruhi oleh emosi seperti takut terlepas peluang atau FOMO, tamak dan dendam selepas mengalami kerugian. Apabila emosi mengambil alih, ramai trader akan mengabaikan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri. Checklist bertindak sebagai sistem kawalan yang memaksa kita berhenti seketika dan menyemak sama ada trade tersebut benar-benar memenuhi kriteria. Lama-kelamaan, disiplin ini boleh membantu membentuk tabiat trading yang lebih konsisten. Mari kita lihat contoh checklist yang mudah tetapi praktikal. Perkara pertama, adakah trend pasaran jelas mengikut analisis anda? Kedua, adakah harga berada di kawasan yang telah dikenal pasti seperti support, resistance atau zon Fibonacci? Perkara ketiga, adakah setup entry anda lengkap dan memenuhi semua syarat strategi? Perkara keempat, sudahkah anda menyemak berita ekonomi berimpak tinggi yang mungkin mempengaruhi pasaran? Kelima, adakah nisbah risk to reward memenuhi sasaran minimum yang telah ditetapkan? Perkara keenam, adakah stop loss telah dirancang sebelum entry dibuat? Perkara ketujuh, adakah size lot bersesuaian dengan pengurusan risiko akaun anda? Kelapan, adakah anda berada dalam keadaan emosi yang tenang dan fokus? Jika jawapan kepada mana-mana soalan penting adalah tidak, mungkin lebih baik menunggu peluang yang lebih sesuai. Checklist yang baik mestilah ringkas dan mudah digunakan. Elakkan memasukkan terlalu banyak syarat sehingga anda sendiri sukar menggunakannya setiap hari. Mulakan dengan 5 hingga 10 perkara yang benar-benar penting mengikut strategi anda. Contohnya, jika anda menggunakan breakout strategi, masukkan syarat seperti volume, candle confirmation dan retest. Jika anda menggunakan pullback strategi, fokus kepada arah trend utama dan kawasan retracement. Yang paling penting, gunakan checklist yang sama secara konsisten supaya setiap trade boleh dinilai menggunakan piawaian yang sama. Kesimpulannya, pre-trade checklist bukan alat untuk meramal pasaran. Sebaliknya, ia adalah alat untuk mengawal proses membuat keputusan. Apabila setiap trade dibuat berdasarkan proses yang konsisten, anda akan lebih mudah mengenal pasti kelemahan strategi dan memperbaikinya dari semasa ke semasa. Ingat, dalam trading, kita tidak boleh mengawal hasil setiap posisi, tetapi kita boleh mengawal bagaimana keputusan itu dibuat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan kongsikan kepada rakan-rakan trader anda yang lain. Terima kasih kerana menonton dan semoga berjaya dalam perjalanan trading anda.